Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi kita channel Patah Guru. So terima kasih kerana masih mengunjungi dan menonton video-video di channel Patah Guru. Teruskan subscribe, semoga anda bermanfaat. Okey, hari ini saya nak buat satu video tutorial macam mana kita nak pasang kipas Alpha CX10. Okey, hari tu saya dah unboxing kipas ni, Alpha Corsa buatan Malaysia, CX10. So saya beli ni 56 inci matte white. Okey, matte white ni, matte white. Okey, matte white saya beli Shopee lebih kurang RM90 lepas tolak coin, diskaun, voucher. Kalau ikutkan harga dia RM169 lah kalau tak ada sale apa semua. So hari ni saya nak buat video cara pasang kipas ni. Okey, mula-mula kita leraikan kabel ni. Okey, ini kabel controller. Ni kabel safety dekat hook, dan ini kabel earth. Ini kabel safety, kabel earth dan kabel controller. Okey, so kita biar dulu. Okay, sekarang kita akan masuk ni motor bracket ni, motor bracket. So dia plastik saja motor bracket. So jangan keliru dengan ini. Yang ni kita pasang kat atas hook tu. Okey, so ni motor bracket. So kita buang ni dulu. Okey, cabut ni dulu. Okey, kita kena ingat susunan dia macam mana pasang. Susunan spring washer, jangan lupa. Spring washer dan washer. Okey, kita tengok make rod masuk macam mana. Okey, so jadi dia akan jadi pasang macam ni. Okey, maksudnya dia akan macam ni lah. Okey, so kita adjust kabel ni. Okey, betul, kita akan masuk ya motor bracket ni. Okey, so macam ni kedudukan dia. So kita akan masuk rod, kipas rod. So, kita akan masuk kabel bedding, dan kabel safety serta kontrol motor. Masuk satu kali. Okey, ni kena adjust sikit. Ada skru sini. Jangan lupa kita buka ni skru dulu. Okey, simpan. Okey, so kita tolak saja. Bedding ni panjang sikit, so kita slot saja. Alright. Okey, susunan cantik. Kabel dah keluar sana. So kita akan pasang bolt and nut lah. Kita pasang bolt and nut. Okey, bolt and nut. Okey, bolt and nut. Lepas tu kita akan pasang washer. Spring washer. Dan nut. Sekarang kita guna sepanan saiz 10. Okey, saiz 10. Sepanan saiz 10 untuk ikatkan bolt and nut. Agak-agak je. Okey, so kita masukkan pin dia. Okey, settle. Okey, kita settle bahagian ni. So next kita akan masuk ni
Okey, kita punya coupling hook dia ni. Okey, ini cover. So ni bahagian atas, ni bahagian bawah. So ni bahagian bawah. Ni bahagian bawah, okey. Jangan lupa. Nanti dah pasang-pasang lupa pula. Okey, dia ada sini, dia ada lubang sangkut. Ada lubang sangkut untuk hook dia lah, untuk cover dia ni, coupling cover dia ni. So next kita akan pasang cover atas. So cover atas ni, cover atas. Ni cover atas, dia cover atas dia ada Kosa ni brand. Okey, masukkan dia. Okey, siap-siap. So kita akan pasang ni lah bahagian hook ni. Okey, bahagian hook. So bahagian hook ni. So ni bahagian hook. Kita akan pasang kat sini. Okey, kita buka pin dia. Okey, sini. Ini rubber dia, rubber dekat hook. So kita pasang ni dulu. Pasang macam ni senang. Okey. Okey, kita masukkan bolt, spring, kita pun washer, spring washer dan nut. Okey. Okey, just cable dulu. Okay. So rubber ni kita hubung sana. Okey. Kita tak perlu ketat lagi yang ni sebab nanti dia rapat sangat. So next kita akan pasang bilah. Okey, dia ada 5 bilah. So 5 bilah plastik. Ni plastik, bukan besi. Okey, so kita akan pasang bilah dulu. Okey. So dia akan bagi nut. Okey, kita pasang bilah dulu. So bilah dia macam ni. Ni side up tu. Okey. Okey, macam ni pasang. Okey, ni side up tu. Nampak? So kita akan pasang 5 bilah lah. So, kita akan pasang bilah dia. Okay, next kita akan ketatkan semua skru. Kita akan ketat semua skru. Okay. Kita ketat agak-agak lah. Okey, semua sudah selesai. Kita sudah ketat ni semua. So kita next kita akan pasang kipas ni dekat hook ke atas siling. Okey.